Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama channel saya, Nobita in Malaysia. Hari ini saya berada di Balai Raya Bayaran Sibir. Di sini diadakannya rewang untuk memasak bubur lambu. Jom ikuti video Nobita in Malaysia sampai awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada dalam program rewang bubur lambu dan bubur kacang daripada Parlimen Sungai Buloh, MPP Zon 23 dan Yadin Okey, dekat sini ada dua style cara memasak bubur lambu. Yang dekat sana berencah semua dah masuk, tinggal tunggu beras nak masukkan dalam air tu. Lepas tu kat sini rebus beras dulu, baru masuk dan sebagainya lah bubur lambu. Okey, dekat sini masak bubur kacang hijau. Dekat sini ramai-ramai daripada mana? Okey, yang ni yang bubur kacang hijau. Masih merebus lagi. Oh ya, nampak lagi. Dia nak nampak cantik, kita letak. Kacang tempur dia. Kacang panas ada. Tak cuba apa kacang ni? Kami buka je. Dah Kacang kuda dah. Ni kacang cantum. Cantum. Ini eh? Kacang dah. Dah. Masuk beras ya. Daging. Semua daging. Yang tu daging. Sini sana. Janganlah. Cara ni dah masuk, dah masuk, daging dah masuk, tinggal masak, baru masuk apa yang lain.
daun bawang dengan termasuk tak? Assalamualaikum. So hari ini kita dalam program Rewang Bubur Lambuk dan Bubur Kacang di Balai Raya JPKK Banjar Raya. So kita dengan rakan partner kita Ahli Parlimen 90, aktivis Zon 23, Sosial Yatim Putrajaya. So insyaAllah kita akan agihkan pada bulan petang di tapak niaga depan Sepang Itik, projek Itik. InsyaAllah setiap hujung akan kita agihkan, dan serta kita akan agihkan juga di surau-surau di dalam Banjar kita. Dan terima kasih. Terima kasih. Okey, bubur kacang hijau sudah nak ready. Bubur bara dah masuk. Dengan santan, kita tinggal tunggu dimasak je. Okey. Terbaik. Habislah. Hari ni saya buang kali waktu tengok video kan. Video kan. Dah masak. Bubur lambuk kita dah masak yang satu trio ni. Kita tunggu yang trio sebelah. Saya dah siap ah. Dah siap. Bubur dia mengelak Dia memang dah masak. rasa sikit boleh? Boleh. Mana tadi sorry selamat Joy. Saja je tu. Okey, pagi ini program bersama dengan JPKK Payajaran Hilir adalah program masak bubur lambuk, tapi yang saya tengah kacau ni bubur kacang. Resipi daripada ni lah, Muslimat daripada Payajaran Hilir. Payajaran Hilir. Sini untuk anak single lah. Alam ni kita malam kita rasa, tapi bau ni memang macam sedap. Sopi. Kacang hijau berapa kilo ni? 10 kilo. Okey, sekarang kita proses untuk memaking. Jadi nanti ada masa sejuk dekat dalam mangkuk ni baru kita akan tutup. Ini daging kacang. Daging dengan nasi tradisional. Wonder punya resipi. So lain. So this one masih. Tok, Kanisa tak datang? Kanisa pergi beli barang untuk program. Oh, berlampur. Bukan program tadarus. Oh, tadarus. Tuan ni pandai cakap ya. Tahu siap ya. Buat dah tahu juga. Ini juga yang ini daging yang tu daging kita potong. Bajetnya 1,200 tapi dah dapat beza. Kita habis pagi ini nanti kau dah tahu. Ini kulit. Kayu kita kat sini Ter. Ada kayu buat. Kena cek. Makin lama Setuju? Ada lagi ke?
Tupat-tupat yang rendah. Okay guys, di sini bubur lambu untuk satu periuk dah siap masuk dalam bekas. Tapi kita belum tutup dulu sebab kita nak tunggu dia agak sejuk baru kita boleh tutup. Okay, sekarang kita nak pergi ke sana, tengok dia nak tengah packing untuk bubur kacang hijau. Jom. Ini tengah packing bubur kacang hijau. Okay guys, alhamdulillah 3 periuk bubur hari ini siap dimasak dan tengah dimasukkan dalam bekas. Alhamdulillah dah masak. So nanti tinggal tunggu untuk pengedaran, agak pasang sikit lah, diagi-agikan ke warga setempat. Okay, so video hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa ikuti video dan video Malaysia berikutnya dan jangan lupa subscribe, comment, like and share. Terima kasih.